Ramai orang mula bercakap pasal hubungan rapat kamu dengan Nisa. Keluar sama-sama, lepak pekan sama-sama. Saya risau, Aiman. Saya tak nak orang ada persepsi salah tentang kamu dan tempat ini. Saya tahu batas saya, Cik Rabiatul. Lagipun dekat luar kami tak ada buat benda yang salah. Ya, saya faham. Tapi dengan selalu berdua-duaan pun orang boleh membuat andaian tau. Maksud Cik Rabiatul saya tak boleh berkawan dengan Anissa? Bukan macam tu. Maksud saya, bila kamu terlalu rapat sangat, jadi tak manis. Tak manis macam mana, Cik Rabiatul? Kami keluar di tempat yang ada ramai orang. Bukan kami buat maksiat. Dengan selalu berduaan pun boleh menjurus kepada maksiat kalau tak dipantau. Aiman, saya harap kamu boleh menjaga nama baik tempat ni. Saya tak nak orang bercakap pasal hubungan pelajar dengan tenaga pengajar. Baik. Saya minta maaf kalau apa yang saya buat ni tak disenangi oleh pihak pentadbir. Saya akan lebih hati-hati. Kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Saya rasa Anissa patut faham pasal peraturan sebab dia dah hampir 2 bulan di sini, betul? Kadang-kadang, rasa tak adil untuk tenaga pengajar dan pelajar untuk ikut peraturan walaupun dekat luar. Sedangkan orang atasan yang mentadbir, yang mengubah dasar boleh buat suka-suka hati. Keluar berdua-duaan tanpa ada ikatan. Sekurang-kurangnya saya dengan Anissa ada peneman. Dia cakap macam tu dekat Rabia? Ya. Ada betulnya apa yang dia cakap tu. Kita kononnya nak menegakkan hukum dan peraturan, tapi kita sendiri pun tak betul. Kita tak salah. Siapa kata kita tak salah? Tahu tak, saya rasa macam nak masuk bawah meja tau. Masa Aiman cakap macam tu kat saya. Awak. Jujur saya cakap. Saya rasa kan kita yang overthinking. Aiman dengan Anissa tu kawan je. Tapi biasalah orang muda kan.